Pemimpin kena ada takwa, dia kena ada takut ke Tuhan, baru dia boleh jadi pemimpin. Orang yang nak jadi pemimpin, dia mesti kena ada satu rasa takut kat Tuhan. Dia mesti amanah, dia mesti jujur, dia mesti ada sifat qanaah, sifat tidak tamak. Qanaah ni maksudnya apa ada cukup. Dia tidak tamak, dia mesti tawaduk. Tidak cukup dengan kualiti itu, pemimpin mesti berilmu. Maksud kata berilmu itu bukan sahaja berilmu dari segi agama, pemimpin juga mesti pandai dalam bab mengurus dan mentadbir. Dan pemimpin ini mesti satu orang yang setidak-tidaknya faham ekonomi, sekurang-kurangnya faham asas ekonomi. Dan pemimpin juga mesti bijak di dalam membuat decision, keputusan. Kalau dia bukan satu orang yang pandai dalam ekonomi, dia kena lantik orang yang bijak ekonomi sebagai penasihat dia. Dan bila orang yang bijak ekonomi nasihat dia, dia mesti ada satu kebijaksanaan di dalam membuat keputusan, nak ikut ataupun tak mengikut pendapat-pendapat yang dikemukakan. Bukan senang nak jadi pemimpin. Bukan sahaja benda-benda yang disebut tadi sahaja kualiti. Dia mesti mentadbir negeri dan mesti pastikan negeri dia ekonomi bagus. Sedaya upaya kena wujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat dia. Dia kena ada kekuatan untuk nak kontrol harga barang. Setidak-tidaknya kalau harga tidak murah pun, dia kena kontrol harga pada kadar yang menasabah pada kemampuan rakyat dia. Dengan kerana pengurusan ekonomi yang bagus oleh pemimpin ini, maka tidak akan ada rakyat yang terdesak sampai nak kena pergi mencuri untuk nak bagi makan anak beranak.